Akhirnya sampai juga rak stainless steel aku ni. So yang ini stainless steel, nampak ni. Ni stainless steel ni. Ini memang cantik ni. Ini stainless steel. So yang ini aku plan aku nak pasang dekat sini. Dekat sini lah, dekat sinki ni senang kan. Bila kita basuh pinggan ke, basuh apa-apa ke, kita boleh letak kat sini. Okay? Yang bestnya rak ni, kenapa aku beli? Sebab dia boleh lipat-lipat tau. Lipat-lipat maksudnya macam mana? Dia punya bracket dia ni, tengok sini. Ni dia punya bracket dia ni. So bracket dia ni, kalau lah kita nak pakai, kita buka, kita boleh lipat tegak macam ni. So, andai kata kita dah tak nak pakai, kita tekan, kita lipatkan dia semula. Faham tak fungsi dia macam ni? Tak apalah, korang tengok dulu video pemasangan ni, nanti korang akan faham apa yang aku maksud ni. Tapi kalau korang berminat, korang pergi dekat dalam beg kuning, korang grab dia terus. Rak stainless steel ni. Okay, kasih Chan, aku pasang dulu, korang tengok dulu dia punya video pemasangan dia. Okay? Alhamdulillah, rak ni dah pun siap pemasangan dia. So sekarang ni saya nak testing. Betul tak dia boleh lipat-lipat? So nampak ni? Nampak saya dah testing ni? Alhamdulillah, nampak dia boleh lipat, dia boleh jadi macam ni. So kalau kita nak guna, kita tarik saja. Bila kita tak nak guna, kita simpan saja. Tekan button sini, tekan button sini, tekan button sebelah sini. Okay, tekan kiri kanan dia, lipatkan dia semula. Okay, nampak tak function dia? Function kan, kalau kau berit dua ke berit tiga, susun elok-elok ni, straight. Bila nak pakai, tegakkan. Bila tak nak pakai, dia akan jadi dinding semua stainless steel. Wih, cantik kan? Cantik. So yang ini, saya berani recommend dengan korang. Kalau korang nak beli, korang pergi tengok dekat dalam beg kuning. Sebab harga dia tak mahal. Sebab tu aku berani recommend dengan korang. So yang ini, tengok dekat beg kuning, grab cepat-cepat. Okay? Assalamualaikum.